Jom kita tolong respon dekat komen ni. Share petua untuk elak batuk dan sesama musim sejuk selain doa kepada Allah. Doa kepada Allah nombor 1 lah. Tapi dia mention apa, Nur Maria mention siap takut orang nak abang. Duk buat lawak doa kepada Allah. Betul lah, itu nombor 1. Doa kepada Allah nombor 1. Yang nombor 2 benda apa? Minum air zam-zam. Ikhtiar. Makan ubat sekiranya dah kena. Kalau belum kena macam mana? Yang ni nak ajak siapa yang dalam ni ada ramai, ada pengalaman, ada petua, doktor, nurse, bahagian perubatan semua, cuba letak kat ruang komen. Kita kongsi manfaat sesama kita. Saya secara peribadi, pengalaman saya, kalau musim panas ke, musim sejuk ke, biasanya kalau saya nak pi sampai buka, tak kira lah kali ke berapa sekalipun, nak minum air zam-zam tu, saya suka minum yang dia air zam-zam ni, kalau pasal kat tuang tu dia ada tulis cold dengan no cold ke not cold lah, sedap pastilah. Kira masa sejuk dengan tak sejuk. Saya suka minum yang tak sejuk tu dulu. Saya tak tahu lah, bukan tak suka yang sejuk, suka yang sejuk. Cuma kadang-kadang bila penat sangat, bila panas sangat, letih sangat, badan duk tengah ni kan, saya akan minum yang biasa dulu, lepas tu baru saya sulam dengan yang sejuk. Ni pun saya tak ingat ada siapa atas bagi petua kat saya, kata supaya badan kita tak terkejut. Itu yang pertama. Yang kedua ni, saya juga bila nak pi, ambil lah vitamin suplemen. Dia sebenarnya dia banyak benda tau. Batuk, sesama, musim sejuk kan, musim panas. Dia satu faktor sebab orang ramai. Yang kedua sebab badan kita letih, badan kita penat. Sebab itulah penyakit itu mudah nak attack kita. Jadi ambil lah vitamin, ambil suplemen, vitamin C, ambil lah makan madu, habatus sauda, minyak zaitun. Amalkan benda tu. Dan yang ketiga saya nak share juga, saya kalau rasa gatal, tekak, rasa macam berkahak, rasa macam ni aku nak batuk ni, kita boleh rasa tau, feel dia ada mai badan penat-penat. Saya akan makan madu sidir. Ni dekat Saudi, saya favourite nak makan madu sidir. Dan alhamdulillah ni antara yang memang duk kerap makan sampai hari ni pun, every day, every morning makan madu. Kalau saya rasa nak batuk, saya madu ni, salah seorang daripada jemaah saya ajak. Madu sidir tu, ambil satu sudu, saya perah dengan lemon perah, ambil separuh lemon perah, buah ayak suam sikit, kacau, minum. Subhanallah, saya setakatlah saya buat macam tu, batuk yang rasa tadi terus tak jadi. Jadi itu saya punya point. Kalau siapa nak bagi feedback lain, jom kita kongsikan manfaat. Then dah bermanfaat tu, jangan lupa like, komen dan share.